Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali. Ini berkenaan dengan pendidikan juga yang ada di Malaysia gitu kan. Sangat menarik. Jadi jom tengok dari awal sampai akhir. Let's go. Ramai ibu bapa yang memilih untuk menghantar anak ke sekolah tahfiz. Sedikit tips lah, panduan kepada ibu bapa yang nak menghantar anak ke sekolah tahfiz. Mula korang kena tahu kenapa korang nak hantar anak ke sekolah tahfiz. Adakah korang nak anak tu menjadi tahfiz profesional? Contohnya dia nak jadi jurutera ke, peguam ke, doktor ke, hafaz Al-Quran, ataupun korang nak mereka tu mendalami bidang agama. Sebab dekat Malaysia ni kita ada macam-macam jenis sekolah tahfiz. Ada sekolah yang memang full tahfiz, yang mana mereka mengajar tentang Al-Quran, mengajar tentang adab, ada yang mengajar tentang kitab. Jadi kalau anak kita memang nak mendalami bidang agama, ya mungkin mereka lebih sesuai berada di situ. Dan kita juga ada tahfiz akademik, yang mana mereka menggabungkan antara pembelajaran akademik dan juga hafal Al-Quran. Dan tahfiz akademik pun ada dua jenis. Yang pertama yang menggunakan kurikulum bersepadu tahfiz, iaitu gabungan antara hafal Quran dengan KSSM. Satu lagi, sekolah tahfiz yang tidak menggunakan kurikulum bersepadu tahfiz ni, yang mana mereka follow KSSM tapi tabligh hafazan tu tak masuk dalam SPM. Antara sekolah-sekolah yang menggunakan KBT ni adalah SBPI Ulu Albab, SMKA Ulu Albab, Sekolah Bantuan Kerajaan, some private school macam IQKL, dan ada beberapa sekolah yang lain lah. Kalau korang nak tahu lebih lanjut tentang KBT, boleh komen. Cak, kami belajar tahfiz. Ingat kami tak ada cita-cita yang tinggi ke? Adalah pasti. Kami pernah ada science stream lah. Kami pelajar tahfiz. Ingat kami 20 pelajar hafal Al-Quran je ke? Tak. Yalah, sama lah. Saya pun macam tu dulu kan. Masa dekat apa nama tu, Ma'had Tahfiz Quran yang ada dekat Al-Amin tu kan. Dia saya macam tu juga, menghafal Al-Quran pagi, petang macam tu kan. Lepas tu sekolah lah, lepas tu olahraga, main bola lah, macam-macam semua ada. Ya, jangan dikira kita tu kalau masuk tahfiz terus ngaji terus setiap hari, enggak lah. Ya kan, tetap kan, tetap istilahnya kita tu melakukan kegiatan sehari-hari, makan, minum, takkanlah 24 jam mengaji. Kami pelajar tahfiz. Ingat kami call connection lagi ke? Kami call pakai kad lah. Terbaik. Iya, sekarang di pondok saya juga pakai kad ya. Terbaik. Hello? Kat mana? Kami pelajar tahfiz. Ingat kami tak tahu sejarah Malaysia ke? Rasulullah bin mati bila? Masa 1950 lah. Assalamualaikum Dik. Boleh najis sikit tak ayat Al-Quran? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladhi hum fi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Saya dapat ilmu baru lah untuk membuka telefon dan memasang dalamnya. Bagi saya, pasal Giat Mara ni, kalau orang luar pasal tahfiz, bolehlah ambil pasal kemahiran ni. Sebab ya kita boleh ambil pasal dunia akhirat kan. Setelah habis sijil pelajaran Malaysia SPM,
Saya masuk ke Tarbiyat Tahfiz Giamara. Macam saya ambil kemahiran baik boleh telefon, macam-macam lagi ada, welding, otomotif, elektrik. Kanan saya untuk pelajar-pelajar tahfiz di luar sana, Giamara terbuka luas lah untuk korang masuk. Pelajar-pelajar pondok atau tahfiz yang di luar sana sambung tentang ilmu kemahiran pula. Masya Allah. Kowi sebenarnya asal dia memang tahfiz. So Kowi pernah sekolah daripada umur tadika sampai umur 10, 11 macam tu je. Lepas umur 11 tu start belajar tahfiz. Dekat Madrasah Nurul Ilmi Section 9 Shah Alam. Sekat je Shah Alam je. Sampai umur 13 Kowi habis Quran, khatam Quran, hafiz 30 juzuk. Dah hafal 30 juzuk dalam masa 3 tahun macam tu. Kowi sambung kat Afrika Selatan. Johannesburg, South Africa. Kowi sambung kat sana daripada umur 14 sampailah umur 20. Masya Allah, Masya Allah. Bukan kaleng-kaleng berarti ya. Satu atau dua macam tu. Lama. Nak PC? Korang tahu dah cari kat mana? Umur muda dah jadi imam masjid. Kira power lah. Fasa dia remaja banyak habis hafal Quran. Memang terbaik. Memanglah terbaik kan. Member dulu ni Madrasah Nurul Ilmi saya 9 Ustaz Abu Hanifah. Dia ni lah dulu yang ajak aku hafal ayat kursi. Time tu dia lagi 3 juz nak hatam. Kawan pondok. Ya Allah, kangen lah, rindu lah dengan kawan-kawan pondok tu. Mana-mana tiap pagi, tiap petang pun kita sama-sama macam ni baca Quran macam tu tiap hari kan. Hafal ya Allah. Seronok Masya Allah. Berarti Kowi tu memang terbaik lah. Dia umur 11 sampai umur 13. Saya telat sikit sebab saya lepas daripada sekolah menengah pertama kan. Itu SMP selepas lulus daripada tu. Biasa umur 15 15 saya masuk pondok tu kan. Itulah macam otak tu dah penuh dah. Nak main je dah lepas tu masuk pondok. Ya, Alhamdulillah macam tu kita boleh belajar Quran. Saya belajar tu daripada 2000 berapa 2006, 6, 7, 8, 10. Yalah 3 2,5-3 tahun lah macam tu kan. Masya Allah, mudah-mudah dah jadi hafiz. Semoga anak lelaki saya sama diterangkan hatinya dapat jadi hafiz juga. Jadi intinya tu guys ya, kalau kita nak anak kita jadi hafiz kan, kalau orang tua tu terutama ibu senantiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu Taala, bermunajat di malam hari. Kita tirakat macam tu kan, tahajud, baca doa, minta sama Allah supaya dibukakan hati anak kita, dimudahkan untuk menghafal Al-Quran, hadis-hadis dan lain sebagainya. Masya Allah, tabarakallah. Okay, so sekarang ni kita teruskan dengan pelajar yang kedua. Jom. Madam, saya dapat information yang kita ada student, dia pelajar tahfiz yang tak tahu apa-apa pun pasal digital marketing. Student yang mana satu tu? Memang ada student yang daripada peringkat awal memang tak tahu apa-apa. Kalau buat assignment hantar lambat, nak fokus. Kalau nak tahu student tu yang mana ni? Yang pakai spek mata, Nas Afiq. Jom kita terjun Nas Afiq. Hai Nas Afiq. Hai. So, nama saya Nas Afiq, umur 16 tahun. Saya duduk dekat Puchong. Dulu saya merupakan seorang pelajar tahfiz dari pelajar 1 sampai form 5. Lepas form 5 tu saya habis dan lepas tu dia meniaga bandel. First daripada TikTok. Lah scroll and then dia jumpa Funnel Evo. Cabaran saya first memang saya tak tahu cara pakai laptop. Struggle, kena tanya kawan-kawan lah semua. Satu sini, sana, kita nak buat. So Alhamdulillah perubahan saya boleh dapat hantar amali dengan cepat, tak ada tunggakan assignment. Kenaan dengan konten, dulu saya macam malu nak buat konten, tak tahu nak cakap apa dalam konten, tak tahu cara nak buat skrip. And then sekarang Alhamdulillah boleh buat skrip dulu sebelum jalankan konten. Harapan saya semoga apa yang saya belajar dekat Funnel Evo College ni dapat bantu orang yang di luar dan juga family saya. Anda mahukan pendidikan yang berkualiti? Pilihlah Mahat Tahfiz Al-Quran wal Qiraat Ad-Din Tambun Ipoh, Perak. Mahat ini terletak di Kampung Baru Gunung Genting,
Tambun Ipoh. Antara fasiliti yang kami ada di sini ialah surau yang besar dan selesa untuk para pelajar menunaikan ibadah. Seterusnya, kami juga mempunyai kelas yang kemas dan bersih untuk para pelajar menuntut ilmu. Jadi ingat dulu waktu mondok ya. Tapi beda guys, pakaiannya tidak seperti itu. Karena pondok saya itu modern. Pondok saya modern. Speaking English one week ya kan. Takallam bil lughatil arabiyyah usbu'ain yani. Jadi memang di dalam pondok saya enggak pakai bahasa Indonesia ya, jadi bahasa Inggris sama bahasa Arab saja. Dan di situ pakaiannya kita memang formnya seperti yang akaknya bilang tadi. Jadi ada dua kan, ada yang full tahfidz, ada yang istilahnya tahfidz tapi digabung dengan akademik. Nah, saya ngambilnya tahfidz yang digabung oleh dengan akademik. Jadi pakai seragam biasa lah. Kalau full tahfidz biasanya macam tu. Jadi seragam semua tu, baju macam tu lah guys ya. Tapi tak tahu juga sebab saya modern. Bukan yang full tahfidz macam tu lah. Baiklah. Kami juga mempunyai dewan tertutup yang dilengkapi dengan PA system. Pastilah aula tu ada. Kami juga mempunyai gelanggang futsal yang besar dan cantik. Ada. Seterusnya, antara kemudahan yang kami ada ialah mesin basuh secara automatik untuk ini enggak ada. Ini enggak ada di pondok saya, guys. Di Malaysia malah ada ini fasilitas ini ya. Harusnya begitu, tapi tagihan listriknya bengkak enggak tuh? Pelajar membasuh baju. Kami juga mempunyai koperasi untuk para pelajar membeli barang keperluan. Akhir sekali, selain kami menjaga Al-Quran, kami juga menjaga tanaman. Masya Allah. Antara tanaman yang kami ada ialah cili api bara, terung dan kangkung. Akhir kata saya ialah saya menyeru untuk semua menyertai kami di sini Mahat Tahfiz Al-Quran Ad-Din Tambun Ipoh Perak, cawangan yang ke-7. Saya akhiri kata saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terbaik. Permohonan pelajar baharu dibuka sepanjang tahun. Masya Allah, tabarakallah. Caranya ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وأكيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقالوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mohon doanya buat anak saya. Amin. Subhanallah, Alhamdulillah. Semoga dikaruniakan anak saleh salihah. Amin. Semoga kita anak-anak kita menjadi pencinta Al-Quran. Amin. Masya Allah, semoga anak hamba seperti ini. Masya Allah, terbaiklah. Antara momen paling saya kagumi hari ini mendengar adik Arsyad pelajar sekolah tahfiz Quran asrama anak yatim. Oh, anak yatim guys. Allahu Akbar. Mengalunkan Al-Quran ayat suci Al-Quran sewaktu ujian hafazan. Tinggi hormat saya kepada golongan penghafal Al-Quran. Apatah lagi anak muda seperti Arsyad. Terbaik di Arsyad. Lanjutkan di Arsyad. Masya Allah, tabarakallah. Yahud laysat an-nasara ala syai' wa qalat an-nasara
الذين لا المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. الله أكبر. آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Bagus cuti ni, jangan main phone je. Ni tak habis main-main phone je masa cuti. Cakap jangan guna phone, memang macam tu lah. Ini ada masa lebih ni, boleh main game. Hiburan anak pondok cuma itu aja. Pulang ke rumah main HP, main sama teman-teman. Karena kalau dari pondok ngaji terus. Kan ibu udah cakap jangan main phone. Mantap eh. Macam tu lah. Kita ni manusia, jangan tipu diri sendiri. Uruskan masa dan jadual dengan terurus. Ada banyak lagi ilmu boleh dipelajari. Takkan tu je, betul lah. Jangan mengaji macam tu. Maksudnya ibu tu jangan fokuskan anak tu mengaji terus gitu. Maksudnya kalau ada waktu luang, ya kan, setelah jadwal itu mereka bebas mau ngapain. Gitu aja sih. Kalau memang istilahnya ngajinya tuh pagi terus sore gitu kan, pagi siang sore oke lah. Nah selepas itu mereka melakukan aktivitas seperti biasa, karena mereka akan berkeluarga juga. Tapi memang kadang ibu tuh ada kayak takut gitu kan, takut anaknya tuh kenapa-kenapa kalau main HP terus gitu biasanya. Ayahku pernah berkata, bila dah balik dari tahfiz, kau nak lepak ke, nak main phone ke, nak apa ke, buatlah, yang penting solat on time, mengaji ulang selalu. Itu saya juga macam tu lah. Sebenarnya silap kita hantar anak hafal Quran ni kata satu. Kata satu ni memang dah banyak dah orang panggil kepala otak dia tu masuk benda-benda dah. Bagi saya nak hantar anak tahfiz Quran ni sekolah rendah. Seeloknya sekolah rendah. Maksudnya darjah 1, darjah 2 dia dah lancar, dah khatam Quran, balik beluh apa dah Quran ni. Kalau betul kita nak anak kita hafiz Quran, darjah 3 elok dah hantar tahfiz. Biar dia kecil-kecil dia masih lagi fresh lagi minda dia. Betul lah. Itulah kesalahan saya. Saya masuknya bukan SMP, sedangkan teman-teman saya itu, teman se-SD saya, sekolah rendah saya itu habis SD masuk tahfidz. Akhirnya apa? Ya mudah menghafalkannya karena belum banyak di sini. Yang ada tuh bukan mainan-mainan, ya kan, jalan-jalan sama teman dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah SMP, nah itu udah beda guys. Lulus SMP kita SMA-nya ngafal Quran itu wah, susahnya minta ampun ya. Hafal Quran. Jadi bila hantar ke 1, memang kata 5 tak hafiz. Susah. Nak sebab banyak ujian. Bukan kata tak boleh. Manjada wajada kan, siapa yang bersungguh dia dapat. Ada yang kata ada yang tak ikut sistem tu kadang-kadang kan. Betul. Susah nak habis kan. Susah nak habis sebab dah banyak kepala otak dia masuk air dah. Kata 1 ni. Jadi kalau seeloknya hantar anak tahfiz ni sekolah rendah. Sekolah rendah hantar anak hafiz Quran, insya-Allah banyak yang berjaya. Berjaya hafiz, berjaya dapat syahadah bahkan. Betul. Sekolah menengah memang dalam proses dia nak memahami pula apa yang dia hafal. Perangai pelajar masuk ke gelang. Pelajar paling awal masuk kelas. Seronok lah. Macam rindu masa-masa pondok tu.
Memang nanti sampai. Pernah mondok macam tu guys. Mana tasjid aku ni? Paling warak masuk kelas. Saya dulu tak ada lah macam katil macam ni. Hanya kasur je kat bawah macam tu. Kasur tipis je lah. Sekarang dah okey-okey semua dah. Bos ni cok. Hei, kau barang apa lagi? Subhanallah, Allah. Ni saya ni. Saya macam ni. Ada aja. Saya macam ni. Semua dah mandi, saya baru tengok-tengok, lepak-lepak. Mandi pun kat bilik air tu, saya paling lambat macam tu lah. Kian awal lagi Kian. Makan dulu jom. Makan je, ada kawan macam tu. Makan je tu. Den, kau tidur je Den. Sini yang makan sekali. Dah tak ada dah. Saya Majar tak kerja lagi. Tak apa. Saya biasanya telat terus dipukul guys. Tangan jatuh gitu guys ya. Karena telat terus push up ya. Saya kayak gitu orangnya. Makanya gak jadi apa-apa ini. Karena memang kayak gini nih. Lambat deh. Aduh. Memang lah begitu. Oke guys, sudah selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys ya, tahfiz Quran ataupun santri-santri yang ada di Malaysia macam tu. Masya Allah, kita boleh tengok macam mana kan mereka menghafal Al-Quran. Dan kita juga tengok bacaan-bacaan mereka ya kan. Masya Allah, tabarakallah. Dan itu sangat-sangat menyejukkan hati kita. Jadi kalau anak kita belajar Al-Quran, memang dulu saya tak perasan. Waktu Abi dan Umi saya cakap kalau kamu baca Al-Quran tu kan, orang tua dengar tu sejuk hati macam tu lah. Tapi macam saya tu, ayo ke apalah macam tu kan. Saya cakap lepas sekarang saya dah ada anak, ketika anak saya baca Al-Quran, bahagia hati tu. Saya merasakan macam tu guys ya. Mungkin kawan-kawan boleh merasakan juga. Budak-budak umur usia 4-5 tahun baca Quran, itu pasti menyejukkan hati macam tu guys ya. Maka daripada itu kawan-kawan sekalian, jom kita ajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita ni cinta kepada Al-Quran. Kita kenalkan. Kita kenalkan. Kalau awal-awal lagi kita kenalkan je lah. Kita bukan macam imam-imam ya kan, 4 mazhab tu lah, atau syekh-syekh yang masyhur macam tu. Dia umur 5 tahun dah hafal 30 juz, umur 7 tahun hafal 30 juz. Bukan. Kita ni keluarga biasa je, tapi kita nak keluarga kita ni kan, terutama kita ni cinta kepada Al-Quran dan tak jauh daripada Al-Quran. Sebab orang yang cinta kepada Al-Quran, pastilah seronok hidupnya, senang hidupnya macam tu kan. Oke guys, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.